Okey, kita dah sampai tempat yang aku kata surprise untuk kau ni. Ali Kopi. Kedai member aku. Dia nak sponsor kita kopi untuk kita minum mata pulau tu. Kopi dah tu ni. Satu. Di hati aku. Jom. Kita ambil mocha pot. Mocha pot kita boleh buat atas pulau tu mudah sebab kita dah ada dapur dan barang-barang mocha pot akan disponsor okey oleh Ali Kopi. Kawan aku, bangkat. Weh, cantik kan kedai dah. Lawa. Lawa kan? Dekat luar ada, dalam ada. Kedai ni dulu awal start dia dekor sikit-sikit jadi macam ni. Dari zaman lama masuk ni tu. Lama, baru apa aku tak ingat. Lama dah. Lawa, cantik. 5 tahun dah. Cantik. Jom, masuk dulu. Assalamualaikum. Come on man. Tunjuk kedai. Tengok barang-barang dalam ni semua, taklah semua, separuh daripada tu handmade macam ni. Barang-barang ni handmade ni. Jika lipa handmade, mana ada food made. Jom masuk. Assalamualaikum banyak. Siap lah. Macam kita ambil kat macam tu, kita ambil ni nak jam mocha pot. Mai. Apa nak bangkat? Boleh. Kopi Boleh. Buah ni. Buka rambut. Mocha pot. Okey. Barang baik ni. Ni nak pakai macam ni kan? Ya. Buka ni. Sudah ada 3 bahagian So first kali isi air. Jangan lebih daripada dia punya safety valve. Nanti dia bila boiling dia overflow. Oh, tembok tu lah. Kecil dengan air hangat. Okey, buah ni. Buah biji kopi, sabuk kopi. Buah agak tu kita level, kita tekan sikit. Macam ni. Make sure tak ada leaking pun kan. Kan tu pertama kan pakai sudu tu. Pakai sudu boleh kalau camping selalu buat. Kena tekan panak tu ya. Dah. Yang macam ini dia tak pressure lebih. So buka atas api. Buka macam ni. Nanti dia mendidih. So yang panas tu lalu ke coffee ground tu dia akan keluar sini. Okey. So dia start memang kena buka. Buka. So bila dia start meleleh agak ujung-ujung tu tutup lah. Ujung-ujung dia akan macik tu dan start macam buih besar nak habis kan. Dia tutup api. Takut dia tembok tu. Dia macik tu. Betul sabuk dah. Ready to serve. Ready to serve. Ya, sabuk dah. Ni sabuk dah. Iya. Sabuk dia ni. Sabuk kopi. Kisah siap. Tinggal origin Arabica. Dia tembok tu. Okey. Ni bin Tanzania. Sabuk kopi kan. Nak try? Try boleh. Ya. Try kopi. Ambil bawah saja. Ambil bawah saja jangan duk. Bahaya. Saya tak buat striker bagi dia satu. Okey. Cantik. Dia ni hantu kopi, pagi-pagi try kopi. Cara dulu bila ada kopi. Bahaya saya kata kamu betul.
Okey, lepas tu dah masak ni, terus minum ke? Nak campur susu boleh. So, kalau nak buat americano ke long black, campur air kosong. Buat pakai susu senang tu. Susu senang. Boh ni dulu ke boh susu? Nak lawa. Gambar tu nampak shoot nak tangkap gambar lawa kan. Boh susu, boh air, boh dia. Kau nampak 2 layer. Susu, pakai susu mana-mana boleh? Ya, pakai UHT boleh. Cream boleh. Jangan pakai skim. Skim dah. Thank you Kak. Ni kami nak kena gerak ni sebab nak kat malam lah. Kami nak pergi set up rumah bahan. Alright, boleh. Dah. Boleh no? Boleh. Nanti bapak kita kerja Kak. Okay, boleh. Thank you no. Okay, baik. Bapak kerja. Ni elok. Gula. InsyaAllah. Selamat macam ni. Thank you lah. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Barang kopi kita dah dapat. Ni memang barang penting sebab kopi lah benda paling penting kalau nak duduk kantin kan. Tak ada kopi tak best lah. Jom.